Macam mana tuan-tuan buat? Ketepikan 50 tuan. Okey. Tengok nombor bilangan. Kalau dulu tindik ni ada bagusnya. Tindik 4 segi, bulat, Y, X, macam gitulah. Yang tindik berbeza dengan tempat kita tu tepi. Itu kertas lain. Sekarang ni bilangan. Tapi kalau dia koyak bilangan yang dekat dalam kita punya kelas, jadi masa kita keluar dia koyak situ 100 line, mampulah. Bilangan yang betul lah. Faham? Tak ada benda yang betul lah. Jadi kalau bilangan tu dia akan pangkal itu lain nombor. Seluruh ni. Ingat jadi maksudnya kalau berbeza itu ketahuan di luar lain. Itu cara nak ni. Ini macam ni. Tolak ni. Tolak ke luar. Dah pangkal ada tulis nama. Walaupun dia pangkal kat BN, tiba-tiba dia tulis Ali. Ali nak beritahu pada BN yang dia ni. Habis. Tapi kalau kat PAS tu kita cakap lah PAS. Sekali lah. Tulis dot. Dah dibuat. 1, 2, 3 tulis. Ni kan. Ini pun tak boleh. Nombor tak boleh. Huruf tak boleh. Ni huruf tak boleh. Sebab itu banyak orang pakar motivasi kata perkataan yang terakhir itu mempengaruhi seseorang untuk buat keputusan. Maka dengan itu muslimat sama muslimin, bila kamu dapat tangkap cerita yang tengah jalan tu dia tak adalah aku mesti BN ni, anak aku semua dacing. Tak adalah, sampai dulu sampai matilah. Sampai kubur kalau aku boleh tangan aku pun aku mesti dacing lagi. Dah mati pun dia anggap dia dacing lagi. Faham? Last bilik ialah kalau jauh tuan-tuan cakap jauh lah. Kalau Banjar cakap Banjar. Kalau Melayu cakap Melayu. Memanglah saya terima lah. Tuan-tuan nak dacing lah. Tapi salahkan cakap budak. Ambil